Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan daripada jemaah berkaitan tentang dam tamatuk. Bila dah bayar dam tamatuk, adakah kena bayar dam-dam yang lain jika ada melakukan kesalahan dalam ihram? Contohnya, adakah dam tamatuk itu dah merangkumi semua dam-dam yang lain? Maknanya kalau ada buat kesalahan dalam ihram, contoh memakai pakaian berjahit bagi lelaki dengan sengaja, tak payah bayar dam lagi sebab dam tamatuk tu dah merangkumi semuanya. Tidak, jawapannya tidak. Sebab dam tamatuk, dam yang berasingan dengan dam-dam yang lain. Dam tamatuk disebut sebagai dam tertib dan takdir. Maknanya tiada pilihan. Kena buat ikut seperti mana yang telah ditetapkan. Menyembelih seekor kambing atau seekor kibash ataupun 1/7 bahagian unta. Selagi mana ada duit, ada berkemampuan, maka laksanakan perintah dam itu. Jika tidak mampu, barulah boleh berpuasa 3 hari di tanah suci, maka bakinya di tanah air. Itu adalah jika betul-betul tiada berkemampuan. Adapun dam-dam seperti menggugurkan rambut, contohnya 1 helai, maka damnya ialah 1 cupak makanan asasi bersamaan 5 rial. Jika rambut itu digugurkan dengan perbuatan tangan seperti mencabut, seperti menyikat rambut, seperti menggaru-garu kepala contohnya, seperti ambil air semayang, gugur sehelai misai contohnya, asal bulu di anggota badan, termasuk bulu roma, bulu ketiak, bulu ari-ari, jika disebabkan perbuatan tangan. Jika dia gugur sendiri, maka tidak dikenakan dam. Jika seseorang itu memakai pakaian berjahit dengan sengaja, lelaki pakai pakaian berjahit dengan sengaja, maka ia dikenakan dam. Damnya ialah beri makan kepada 6 orang fakir miskin, setiap orang 2 cupak. 2 cupak bersamaan 10 rial. Kalau 6 orang fakir miskin, carilah pencuci Masjidil Haram, penyusun mashaf di Masjidil Haram itu, beri mereka setiap orang 10 rial seramai 6 orang. Dan dam ini tuan-tuan kena uruskan sendiri. Bukannya bayar kepada tabung haji, tidak. Tabung haji tak kutip dam-dam yang seperti ini. Tabung haji hanya menguruskan dam yang berkait dengan unta contohnya, berkait dengan kibash contohnya, berkait dengan kambing contohnya. Dam-dam yang ringan-ringan seperti beri makan ni, jemaah haji sendiri yang kena uruskan. Jadi jawapannya, dam tamatuk dia tidak merangkumi semua dam-dam yang lain jika ada melakukan kesalahan dalam ihram. Dam tamatuk, dam yang lain-lain adalah kena uruskan sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.